Kerjaya saya ialah sebagai seorang saintis. Kita berada dalam makmal untuk kita buat biochemical, tentang kita nak tengok cek apa dia tumbuh-tumbuhan ke. Alhamdulillah lah saya telah berjaya masa darjah master tu dalam menjuarai je lah. Alhamdulillah, syukur sangat. Sebenarnya saya bahagian syariah lah, mahkamah bahagian syariah. Kes-kes seperti masalah rumah tangga, kes perceraian, untuk masak dan lain-lain lah. Rasa sakit biji jerawat sampai tak tahu, tak terasa. Kalau aku akan jerawat, tak tahu dah rasa. Assalamualaikum dan selamat malam. Hari ini saya sebagai pemberita lah. Banyak kes yang saya telah tangani lah. Semuanya menang kalah. Saya berbeza untuk menjadi seorang arsitek, tapi pertama menjadi seorang jururawat. Okey, baik. Aku nak sebagai jururawat. Saya jadi seorang cikgu. Dah jadi jururawat. Kenapa? Masih ada rezeki, masih boleh jadi pengarah. Okey, terima kasih. Saya sebagai askar. Askar apa? Askar apa awak? Wataniah. Oh, okey. Dah lama berkhidmat? Adalah lebih dari 10 tahun. Alhamdulillah. Orang kata yang bagi semangat setiap hari dia masa, sebab itulah semua kes yang saya bertandingkan semuanya menang. Tak mesti berkalah dengan saya. Okey, saya mementingkan makanan yang sihat untuk saya punya klien ya. Setuju. Terima kasih. Saya seorang chef yang mengendalikan dinner malam ni untuk semua masakan di sini. Terima kasih. Sebagai hairdresser, saya ada selalunya dia kalau siapa-siapa yang nak buat rambut ke nak buat untuk kalian semua boleh datang. Kedai mana? Kedai mana? Kedai dekat mana? Kedai saya di Tanjung Rambutan. Okey. Kita datang. Terima kasih. Betul kita boleh disebabkan anda memakai jam yang mahal. Tak mahal tuan, RM50. Satu saya nak beli rumah, ada esro tak? Ada esro tak boleh. Rumah saya tak elektrik puan. Tak ada elektrik mesti kena buat sebab tak bayar bil. So pergi lagi jabat atas bayar bil dulu kita masuk. Terima kasih. Okey, saya Esai. Saya merupakan cabin crew daripada Asia, di mana saya khidmat di Asia hampir 2 tahun servis. Jadi saya rasa macam tonight this is my opportunity for inviting me untuk attend this dinner tonight. Hari ni cikgu ada kelas tak? Cikgu ada kelas hari ni? Hari ni kita holiday. Holiday. Tapi pagi ni dah sukan. Okey. Esok holiday. Okey. Masih cikgu. Saya lupa. Puan sebagai apa puan? Bantu sarkas perdongga. Macam mana? Waset. Okey, buat gaya sikit puan. Buat gaya apa? Buat gaya sikit macam mana? Sebagai pramugari Agia Airlines sudah nak pencen. Okey, puan sebelah pun. Saya Dr. Eclectic Hospital Bahagia Ulu Kinta. Okey, dan okey puan. Saya sangat berhatilah dengan Bahagia Airlines. Okey, boleh puan terangkan tentang kerjaya puan? Saya pramugari pencen. Dah berapa lama berkhidmat? Telah berapa lama berkhidmat? Dah hampir 30 tahun. Mengkaji. Mengkaji, tuan kaji. Mengkaji bagaimana? Semua staff dekat bawa semuanya, tapi sekarang ni semua diorang dah balik dah lah. Okey. Sebabnya ubat-ubat yang saya cipta tu semua berjaya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Sampai saya rasa saya semakin sihat lepas makan ubat dia. Alhamdulillah, semoga terus sihatlah. Okey pun. Saya tak nak apa, saya wakil je. Okey, terima kasih. Saya bekerja dalam 2-3 hari. Tak tahu nak kata. Saya kata masa mana Salah awal. Kenapa cikgu dah cakap awal? Pening ni anak-anak sekarang. Okey, The founder. Founder. The founder. Kita dah dapat bagi. Kita dah dapat mak. Dia jual belakang. Kita jual barang kemas. Kita jual barang kemas. Kita dapatkan barang kemas. Dapatkan di company Yaya Empire. Saya guru bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Belajar sekolah menengah ke sekolah rendah? Tadika. Okey. Buku Oh, ya Allah. ABC. Saya daripada Perak. Saya baru habis
buat tu sekarang lah. So jangan tanya saya banyak-banyak ya. Saya tak nak sebut isu ni nanti apa-apa kita bercakap.